baik, dan apabila kita dipanggil, mudahlah untuk kita meneruskan perjalanan dalam urusan menunaikan ibadah haji, insyaAllah. Sebagai lazimnya, ya, kalau kursus saya lah tiap kali permulaan kita nak mula, kita akan mula dengan talbiyah. Talbiyah, kita baca talbiyah bersama-sama, bagi biasa, bagi lancar. Nanti bila di Mekah, kita akan mudah dengan begitu tidak terasa seko dan canggung untuk melafazkan talbiyah. Mari ikut Ustaz sama-sama, ya. Kita baca 3 kali. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita selawat kepada Nabi SAW. Kita baca ganjil, ya. Talbiyah ni dia kena baca ganjil 3, 5, 7, 9, 11. 11 kita tutup. Yang mana kita berhenti, kita tutuplah 3. Kalau kita baca 3, kita dapat 3 saja, kita tutup. Nah, tutup ni kena diikuti dengan selawat. Kita baca selawat lah. Kata kita nak buat 3 kali, kita buat 3 kali, habis 3 kali kita selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Macam mana tak kalau selawat ni, serah pada kita lah. Antara yang Ustaz pilih yang ni lah. Kalau muslimah-muslimin nak baca selawat cara lain pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Islam. Kita baca sebelum sembahyang, boleh tutup pun boleh. Lepas kita selawat sekali, ada doa dia. Doa ni kita baca awal sebelum Ramadan, kita dah baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min saqatika wan nar. Itu dia punya lengkap dia. Baca 3 kali talbiyah, kita berhenti, kita selawat, kita baca doa. Kita nak baca 5 kali, buat 5 kali dulu talbiyah. Habis 5 kali talbiyah, kita tutup dengan selawat dan dengan doa. Macam tu lah, 3, 5, 7, 9, 11. Ikutlah mana-mana yang kita nak. Talbiyah ni sepatutnya seorang-seorang baca sendiri, bukan kena baca dalam kumpulan, ya. Jadi bila kita dah ihram, bila kita dah niat haji, niat haji atau niat umrah, dengan sendirinya kita disunatkan untuk talbiyah. Tak payah tunggu, tak tunggu kena ada tekong seorang bawa baru nak ikut, dia bukan berjemaah. Talbiyah ni dia baca sendiri, baca pelan-pelan seorang-seorang. Kita baca sendiri kita lah, nak buat 3 ke 5 ke 7 ke 9, 11, itu atas pada kita sendiri. Jangan ikut kumpulan, jangan, ya. Biasanya kalau di Mekah ni, dia ikut ketua, ada seorang kena sebut baru yang lain ikut, ya. Dia berhenti, kita pun berhenti. Tak betul, ya? Tak betul, ya? Sebenarnya talbiyah ni tiap diri, tiap individu disunatkan bertalbiyah sendiri. Pelan-pelan kita talbiyah, talbiyah seorang-seorang banyak mana pun, ya. Kita pun tak kepo. Macam kita nak seorang-seorang kita tak ikut orang, ya. Yang biasanya ni pasal kekok, pasal kita ikut orang. Orang berhenti, yang tekong tu berhenti, kita pun berhenti. Ini berlaku di Mekah macam tu lah, tiap-tiap tahun. Tak betul, tak betul. Itu bukan cara. Sambung. Hari ni kita punya tajuk kita hari ni iaitu berkaitan dengan syarat wajib haji. Haji itu fardu, rukun Islam yang kelima. Betul tak? Rukun Islam kelima dia adalah fardu, tapi wajib tak ada kita. Yang ni kita nak tahu, muslimah-muslimin yang hadir khususan dalam masjid kita yang mulia ni, wajib ke kita sekarang haji tu?
Syarat wajib. Ada yang tak wajib. Walaupun haji itu fardu, tapi tak wajib, dia tak mampu. Tahun ni dipahamkan 50% jamaah haji yang berjaya sudah menolak, tak mau. 50% tak mau. Ni tabung haji istihar, 50% jemaah haji yang sudah dapat tawaran tolak, tak mau. Tuan-tuan buat dari mana? Ayo, boleh kan? Buat dari mana? Masalahnya pasal dia punya kos tinggi, 30,000. Yang tu jadi masalah tu. Banyak yang tak mau sebab kos. Mungkin dah ada duit awal pergi umrah, dah guna pakaian untuk umrah, sayang rugi Duk ada duit guna pergi umrah. Nabi tabung haji pagi tak lebih nampak janganlah buat umrah lagi. Haji terus dulu, dah haji baru buat umrah. Sebab dalam haji itu ada umrah, dalam haji ada umrah. Kenapa kita nak lewat buat umrah dulu tak ada pasal kita tunggu dengan sabar, simpan duit kita cukup. Lagi itulah 50% jemaah haji yang sudah masuk sistem jemaah P1 dia panggil P1 yang telah berjaya, tak ada duit tak cukup, tak boleh top up, maka reject. Tuan-tuan yang ada kemampuan sekarang buat rayuan minta 33,000 rayuan, 33,000. Tak apa, guna untuk Allah. Duit itu pun Allah bagi, bukan kita dapat sendiri Allah bagi, guna untuk Allah bagi. Allah akan ganti balik, jangan bimbang. Guarantee Allah ganti balik. Itu dia. Kalau pergi guna untuk dia, dia kena ada pegangan macam itu kan. Sekarang kita nak tahu wajib ke tidak, kita kena bimbang. Baik, ini syarat wajib. Ada perkara yang kita kena ada dulu sebagai syarat. Bila ada benda-benda ni, baru kita wajib pergi. Tak ada benda ni, tak wajib. Tak wajib pergi. Tapi haji tetap fardu, dia tetap rukun. Kita kena usaha untuk buat juga rukun tu, itu maksud dia. Baik, pertama sekali Islam. Alhamdulillah ada kita Islam syarat pertama jangan bagi batal kita punya syahadah. Syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan bagi batal. Boleh tak? Jaga baik. Dia boleh batal kerana perkataan, dia boleh batal kerana perbuatan, dia boleh batal kerana akapan. 3 sebab boleh jadi batal, kita tak sedar. Nampak tak? Jadi kita kena kenal dulu apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan kita punya syahadah. Itu dalam nota kursus, nota yang Ustaz Aidar tu RM10 nota tu. Di awal nota tu Ustaz masukkan benda tu dulu, perkara-perkara yang boleh membatalkan kita punya syahadah. Batal syahadah, habis kita bukan Islam. Tapi kita ingat kita Islam, IC kita Islam, nampak itu dah. Masuk-masuk kubur, diangkat pergi Batu Rajab. Batu Rajab. Ada jerat Cina kan, diangkat tu. Dalam Melayu dekat dengan Cina. Tak ada diangkat pergi Mount Iskin. Itu juga pasal apa? Kita punya syahadah ada batal. Tapi orang simpan juga pasal IC kita Islam. Nampak? Boleh. Tu ilmu tu kena ada orang. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20 wajib kena mengaji. Okey, sebelum pergi Mekah. Nombor 1 Islam. Okey. Nombor 2 balik semua balik dah. Kita ni ada yang balik yang kedua lah. Balik kedua, balik ketiga lah. Balik ketiga ada tak? Ada seorang dua kot. Saya balik ketiga. Saya balik ketiga. Dah 75 lah ni. Kalau kita 40 tu balik kedua rumah dia. 40 ke atas balik kedua. Okey, balik pertama 15, balik kedua 40, balik ketiga 70. Okey, okey. Jadi sekarang balik, insya-Allah kita dah balik. Yang keempat, merdeka. Merdeka lah, bukan merdeka Malaysia. Kita tu bukan abdi. Kita ni bukan hamba abdi. Kita merdeka bebas.
Kalau hamba abdi tak ada pakai seluar main gaji, dia kena pakai sepeda lah main gaji, kacau lah. Itu abdi ya. Kalau perempuan dia kena pakai kemban ya. Kemban dia main gaji ya, kacau lah. Pasal abdi. Jadi muslimin sekarang ni sudah merdeka. Okey, alhamdulillah. Merdeka diri, merdeka negara. Okey. Yang keempat, berakal. Semua berakal, alhamdulillah. Tak ada orang gila lah. Tak ada. Semua berakal. Okey, ada. Yang kelima, yang ni ya. Yang nombor 5 ni. Yang ni mungkin tak ada. Sekarang kita nak abang yang nombor 5. Berpuasa. Ya. Dalam kitab, dalam buku panduan haji dia tulis istita'ah, kemampuan. Istita'ah, kemampuan. Yang tu kita nak cek sekarang. Baik. Ya. Istita'ah ya. Arab dia berpuasa. Berpuasa ni dia ada dua, dia ada 2 bulan. Ya. Pertama, berpuasa dengan sendiri. Ya. Berpuasa dengan sendiri. Yang ni maknanya kita boleh pergi sendiri Mekah. Kita hadir diri kita sendiri ke Mekah. Sama ada orang bawa kita ke, kita naik kursi roda ke, orang teman kita ke, orang bimbing kita bawa. Kita sampai di Mekah. Ini maksud yang pertama. Ya, mungkin dia lemah, terpaksa bimbing kena naik kursi roda, ada orang tolak kursi roda. Dia sampai dengan kursi roda. Ya. Apa cara pun dia boleh sampai ke Mekah sendiri. Dia boleh hadir di Kaabah sendiri. Dia boleh ada di sa'i, tempat sa'i sendiri. Dia boleh ada di Arafah sendiri. Itu kita panggil berpuasa yang dengan sendiri. Itu kita lah, insyaAllah. Yang ada dalam dewan ni, dalam dewan musalla masjid kita ni, semuanya ada syarat ni lah. Sebab tu boleh mari sini lah. Kalau tidak, ada jemaah lah. Tak itu. Tuan-tuan puan, sudah ada dah syarat ni yang bersoal sendiri. Baik. Kedua, ini berpuasa dengan perantara orang lain. Dia tak lebih lah. Yang kita tak lebih hidup lagi. Kelipok tak lebih. Hidup di rumah. Tak lebih. Tak larat nak jalan, tak larat nak bergerak, pakai tidur. Dia ada duit, ditabung haji ada duit. Dan dia mudah dipanggil masuk kota. Dia tak lebih. Dia boleh cari satu orang. Mana-mana orang yang dah haji, orang yang dah haji masyarakat. Baca ustaz, dia panggil ustaz, dia tolong ustaz. Saya tak boleh pergi Mekah ustaz tak boleh lah, sakit ni. Tak boleh bergerak lah. Ustaz tolong buat haji bagi saya boleh lah. Dia wakilkan kepada kita untuk buat haji kat dia. Jadi kita pergi buat haji kat dia. Dia duduk di Malaysia, di rumah. Itu kita panggil berkuasa perdana orang lain. Ya. Tak ada dalam ni lah. Dan biar kita tak ada lah. Ada di rumah lah. Dia makna kata yang nombor 2 ni dia hidup lah. Dia masih hidup tetapi tak ada kemampuan. Orang stroke dah bawa lah. Duduk di rumah lah. Maka dia kena wakil. Satu orang panggil tanya orang tu, boleh tak orang tu wakil buat haji kat dia. Dia kena bayar. Dia bayar dah penuh. Duit haji, tambang haji kita hantar kita pergi kan. Ini adalah yang kedua. Jadi kita termasuk kumpulan pertama sekarang. Berpuasa dengan sendirinya. Itu nak faham dulu ya. Baik. Kemudian baru kita faham dah, kemudian kita ambil pecahan dia lagi. Perincian tentang konsep berpuasa. Ya. Pertama, mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya semasa dalam perjalanan pergi dan balik, semasa menunaikan fardu haji di Mekah, untuk sara hidup, nafkah orang-orang yang di bawah tanggungan, yang ditinggalkan, yang tak pergi tinggal nak bini tapi termasuklah binatang-binatang yang dia ternak apa semua lah, apa yang dia belah semua dia kena ada cukup perbelanjaan. Ayam idik, lembu, kambing, rimau, singa dia tinggal, dia kena ada cukup belanja. Dia pergi bekerja haji, tak boleh dia pergi bekerja haji pada dapat mati tak makan, tak boleh. Sebab lah perbelanjaan tu dia kena cover semua. Perbelanjaan diri dia, tambang dia boleh tempah kapal terbang, dia boleh tempah bas, dia boleh sewa hotel, dia boleh makan per hari sehari 3 kali, ya. Dia boleh beli pakaian untuk di Mekah, ya. Ini adalah perbelanjaan yang cukup. Cukup belanjaan ni dia boleh beli lah. Jadi sekarang kalau kita ambil secara kasar, tabung haji ambil 33,000 lah. 33,000 sekarang kan, ya. Kalau rayuan 33. Kali pertama saya faham macam tu jugalah, ya. Tak ada kurang
Dia ambil banyak tu juga kan. Sekarang dah tak ada, dia punya subsidi tak ada lah ni. Ya, terus kita ambil semua, kita bayar penuh 33,000. Ya, ini adalah antara syarat yang bukan tentu tabung haji, bank negara yang set ni. Ya, sebab tabung haji bukan institusi kewangan. Nampak ya? Tabung haji bukan institusi kewangan. Bukan dia satu badan logistik untuk menanggung para jemaah haji buat mengerjakan haji. Itu saja ya. Jadi dia bukan satu badan perdagangan ataupun satu organisasi industri ke apa tidak ya. Sebab itu dia dikawal oleh bank negara. Ya, bank negara kawal dia. Ya. Dia tak boleh letak suka-suka dia nak bagi apa-apa semua kan. Subsidi ini atas daripada Jabatan Perdana Menteri lah. Jabatan Perdana Menteri boleh tentukan nak bagi subsidi ke tidak kan. Sebab dia kena tengok juga pihak-pihak lain kan. Kita kerajaan campuran betul lah. Kerajaan campuran ya. Faham ya. Itu dia punya kaitan sama lah tu. Dalam kerajaan campuran ni kita ambil kira lah juga pihak-pihak yang berkaitan. Maka tak dapat tidak. Yang mana kita kena ada belanjaan cukup. Jadi sekarang ni secara kasar tuan-tuan kena ada dalam simpanan tabung haji 35,000. 33 tambang 3,000 lagi dia poket. Abang nak beli barang nak makan apa di Mekah lah. Kita ambil secara kasar kata sehari kita kena ada 40 rial. Kalau duduk 40 hari di Mekah 1,600 rial kena ada simpanan asing dalam poket. Yang kita bagi kat tabung haji 33,000. 35 dia rumah tak tinggal ni, bukan semua bawa habis. Kalau suami pergi, isteri tak tinggal, isteri tinggal anak-anak ya. Tinggal segala keperluan rumah untuk nak tanggung satu tempoh 40 hari punya, kita kena ada kos. Kurang-kurangnya kita tinggal di rumah 2,000. Jadi kita ada 35, 2,000, 37. Secara kasar 40 cantik. Tentu ada 40,000 dalam simpanan tabung haji ni. Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan selesa buat kerja haji ya. Tidak. Itu saja kita nak. Satu saya nak pesan lagi lah. Kalau kita pergi Mekah, kita nak balik besok jangan beli barang-barang hadiah lah. Dulu boleh lah, ni tak boleh lah. Bukan tak boleh beli, jangan. Zaman sekarang, keadaan sekarang ni, dengan kewangan kita, konsep ekonomi kita sekarang ni, tuan-tuan, jangan beli barang hadiah buat balik lah. Dulu buat balik 3, dia pergi 2 beg, balik 4 beg. Dulu, tak cerdik duit kita belanja berbelas-belas ribu, orang tu beli, ada orang belanja sampai 20,000 hadiah buat balik. Macam-macam hadiah nak bagi, tak payah, semua hadiah ada di sini, di Pulau Pinang ada. Di Pulau Pinang ada semua. Nak kurma apa semua ada di Pulau Pinang. Tuan-tuan nak sejadah, nak telekung, nak apa nama, nak jubah, ada di Penang ni. Berlampak-lampak cantik-cantik lagi. Murah pula tu. Tak payah beli di Mekah. Tuan-tuan kalau nak balik, nak bagi Mekah pun, beli minyak antar tak tu dalam botol kecil. Nampak nak beli botol besar sikit, kita tuang masuk botol kecil. Bagi seorang satu botol. Nampak tak? Abang boleh cari orang sembahyang pakai. Jangan beli tasbih, sejadah, jangan. Telekung, jubah, jangan beli, jangan. Walaupun untuk imam ke tok siap, jangan. Nampak ya? Walaupun kita pergi orang ni hadiah kita. Kita jaga orang dia kan, 5-10 orang hadiah. Duit tu kita guna di Mekah, makan di Mekah, guna untuk kita kepentingan kita di Mekah. Jangan beli barang buat balik. Saya nasihatkan. Nampak tak? Jangan beli. Saya orang bagi orang bagi jubah lah, orang bagi apa semua. Saya buat apa, saya hantar balik di masjid bagi orang. Sebab baru ni saya dah bagi masjid Sungai Rah. Jubah saya, baju, orang bagi macam-macam, kepiah, sejadah tak pakai, pergi hantar balik di masjid Sungai Rah, sedekah ke orang. Sebab tak payah kita jangan buang duit. Dulu boleh lah, sekarang tak boleh lah. Janganlah ni, kita kena ubah revolusi mental, kita kena ubah cara pemikiran kita lagi Jangan beli barang bawa balik. Cuma nak beli pun beli barang kita lah. Kita nak pakai potong nak beli jam ke, tengok jam elok, kita nak pakai beli, tak apa. Kita nak pakai jubah sendiri, kita beli, tak apa. Sejadah apa jangan beli. Di Penang banyak masjid semua dah kapek elok lah.
Tak payah sejadah lah. Di rumah kita nak pakai satu dua sejadah lah. Orang perempuan lah khususan. Pasal mereka tidak ditekan untuk berjamaah di masjid. Kita lelaki-lelaki masjid, apa nak sejadah lagi? Tak payah. Jubah-jubah tak selalu beli lah. Nawat tasbih ni tak payah beli. Lampak dari Penang, pergi di Maidin semua dah. Okey. Kita kena ubah pemikiran kita dan kita kena jimat. Maka itu belanja kita, eloknya kalau nak kita pun nak pergi haji ni, kita ada 40,000, tuan-tuan dan puan ada 40,000 dalam simpanan, sudah selesai. Guna untuk kita 100%. Jangan guna untuk lain. Okey. Ini yang pertama lah Baik. Syarat kedua. Ini ada yang pertama ni. Yang pertama ni lah menyebabkan 50% jemaah haji tolak. Tahun ni tak mau pergi Mekah, tolak. Pasal yang pertama tu tak ada tak sampai perbelanjaan. Kedua, itu yang pertama. Ini yang kedua, mempunyai kemudahan keperluan seperti makanan, minuman, sebagainya dengan harga yang berpatutan menurut tempat keadaan pada ketika pembergian ke tanah suci tersebut. Sama juga makan minum semua ada di Mekah. Tak payah bawa di Malaysia lah. Bawa lah macam-macam makanan kena bawa kan. Sampai tomih lah, apa, asam jawa lah, bawa ni belum. Tak payah lah, please. Kita dah maju ke depan lah zaman instant, semuanya nak cepat semua dari Mekah. Di Mekah ada Rian, ada Petai, ada Johor ada Budu ada apa jenis kicap semua ada nak sampai belacan pun ada di Mekah ni dia ada satu kawasan nama dia Hujun dekat dengan Mekah. Dia jarak dia kurang dalam 2 km. Nama dia Hujun ni satu kawasan dia lebih kurang dalam separuh Pulau Pinang. Separuh Pulau Pinang, tapi tempat penempatan dia tak begitu dalam 5 hektar. 5 hektar. Kawasan tu diduduki oleh orang-orang Indonesia. 100% masa zaman Soekarno dulu Malik Faisal hadiah kepada Indonesia tapak tanah. Jadi dia orang ni ada penjagaan di situ, dia orang ada hotel, ada grocery, ada hypermarket, ada berbagai-bagai macam lah untuk bandar. Bandar kalau kita masuk situ, kita ada rasa macam kita ada di Indonesia atau di Malaysia. Itu nama dia Hujun. Kita naik taksi daripada Mekah ke Isu, lebih kurang jarak 2 km. Kalau habaq dekat taksi Hujun, mana nak pergi Hujun, dia akan bawa ke situ dan kita akan dapat semua barang-barang macam di Malaysia ni. Seorang Indonesia macam kita lebih kurang je lah. Sama aja pakaian di apa macam kita kan. Lepas banyak batik lah. Kita boleh beli di sana. Makanan-makanan, jenis makanan semua ada. Daripada sana di Hujun. Tapi ada dia di Mekah pun ada. Di Mekah pun ada dia barang-barang tu orang Indonesia pun masuk. Jadi tuan-tuan dan puan pergi Mekah bawa beg pakaian kita cukup. Ubat-ubatan itu mustahil. Makanan apa jangan bawa, yang susah nak bawa. Tok Yu kicap semua ada di sana. Tok Yu, Tok Ai semua ada di situ. Jangan gaduh semua boleh dapat. Boleh kan? Faham? Dan apa nama? Yang ketiga kita mempunyai kenderaan sama ada dibeli atau disewa atau pergi tanah suci. Jangan memang tuan-tuan ada kapal terbang. Besok ni yang tak mak tu pergi airport, mak lagi kapal terbang mak. Abang kata. Kapal terbang mak ada tunggu. Itu dia lah. Jadi orang di Mekah kena ada kenderaan. Okey, yang ni jangan gaduh. Tabung haji tanggung. Tabung haji tanggung kapal terbang. Kedua, penginapan hotel. Ketiga, makanan sehari 2 kali tabung haji tanggung. Bukan 3, 2 kali ya. Makan tengah hari malam, pagi makan sendiri je. Di lobi kita tu ada makanan macam-macam makanan. Jadi 3 nombor 1 tabung haji tanggung kita punya perjalanan kapal terbang. Kedua, tanggung kita punya hotel. Ketiga, tanggung kita punya kenderaan di Mekah. Kita nak naik bas
pergi buat ibadat, pergi hadapi Arafah, Muzdalifah, apa semua ditanggung tabung haji. Ya, makanan 2 kali sehari masuk dalam subsidi lah tu, ya, tabung haji tanggung. Yang lain kita sendiri, ya, sebab di sana dipegang oleh muassasah. Jamaah haji dipegang 70% kita dikawal oleh muassasah, 30% dia tabung haji. Tambah kalau di Arafah, Mina, Muzdalifah, 100% muassasah tanggung. Tabung haji tak ada kuasa. Ya. Arafah, Muzdalifah, Mina. 3 ni tabung haji tak tanggung tau. Muassasah. Nampak tak ya? Biar pilih nak kena apa, nak kena susah. Tidak nak, itu muassasah tanggung. Ya. Bukan tabung haji tanggung. Kuasa penuh muassasah. Sebab tu kita kena terikat dengan muassasah. Ya, dalam 33,000 dia dah ambil dah 5,000 untuk muassasah. Muassasah ambil dalam 33,000 kita bayar tabung haji tu. 5,000 dah muassasah ambil. Nampak tak? Sebab nak tanggung kita di Arafah, Muzdalifah, Mina. Boleh? Ya? Faham sikit lah. Itu perjalanan pentadbiran lah. Saya abak lah supaya tuan-tuan boleh faham. Dia maknanya tabung haji daripada sini sampai ke Mekah, tabung haji tanggung. Kapal terbang lah sampai ke Jeddah, sampai masuk Mekah, tabung haji tanggung. Sampai di Mekah, muassasah ambil alih. Tabung haji tak ada kuasa lah. Tabung haji cuma jadi orang tengah. Kita nak apa-apa, tabung haji tolong sampaikan. Tabung haji tak ada kuasa. Ya, di sana ya. Tuan haji boleh merayu ya. Tolonglah, minta tolonglah, takap kat syekh-syekh apa ya. Begitu aja. Hari ni punya keadaan ya, berat sikit. Ya, tak dapat tidak. Semuanya kita kena ambil faham. Jadi sekarang ni nombor 3 pun adalah kita ada kapal terbang. Kita ada bas di sana. Kita ada penginapan hotel di sana, ya, dan sampailah kita balik ke Malaysia, sampai ke KLIA atau sampai ke lapangan terbang Pulau Pinang, itu ditanggung oleh tabung haji. InsyaAllah kita bayar 33,000 masuk dalam itu semua, insyaAllah. Yang keempat, aman, selamat di perjalanan. Yang ini kena ada lah. Yang ini paling penting. Yang ini Saudi akan maklum kepada kita. Boleh buat haji ke tidak? Ya. Macam tahun kita kena Covid kan, ada 2 tahun kena Covid, jamaah haji tak ada pergi Mekah. Orang tempatan tak boleh buat haji. Tidak dibenarkan. Ya, ada 2 tahun berlaku ketika Covid. Macam itulah juga. Ya, sekarang ni Saudi sedang berperang dengan Yaman. Ya, dengan Houthi ya, dengan apa nama Syiah Houthi ya, sedang berperang sekarang ni. Dia buat masa ni terkawal lah, tak ada masalah lah. Tak ada roket Yaman sampai di Mekah tak ada lagi lah. Jadi kita dah aman sekarang. Kalau ada apa-apa gangguan, kena bertangguh, pihak Saudi akan maklum kepada tabung haji. Tahun ni jemaah haji tak boleh buat haji. Buat masa ni tak ada apa-apa lah. Kita sampai hari ni aman ya. Tak ada masalah apa-apa. Cuma ya, itu saja kita nak ambil faham. Keempat, insyaAllah. Dan termasuk juga yang ada di sinilah, kerana kita juga kena aman sendiri di sini. Ya, ada orang yang tak boleh pergi Mekah sebab anak dia ada masalah. Dia ada anak dia dadah kuat. Anak dia kuat dadah. Pakat mencuri habis, ya, curi motor tu imam. Ya, tak gitu ya. Jual motor bapak kan, kain pelikat bapak dia jual. Tu anak ni tak boleh Mekah. Tu tabung haji kita tak boleh. Hang nak pergi Mekah, hang kena aman damai. Kalau ada gangguan di rumah, di dalam keluarga, di Pulau Pinang, tak boleh pergi. Sebab yang mengganggu kita. Siapa nak jaga dia kalau kita pergi? Jadi kalau kita dah boleh ni, kalau ada doktor backlane ya, kadang-kadang ada doktor backlane. Cucuk belakang rumah dadah kan anak dadah belakang rumah. Ada satu orang Allah menjumpa saya hari itulah. Pasal tu saya dengan tabung haji lah ya, tiap tahun bertugas dengan tabung haji. Jadi dia beritahu kata saya, macam mana Ustaz ni, anak saya ni kuat dadah ni, macam-macam dia curi habis. Curi barang orang, curi motor, curi tu, banyak cerita macam mana buat dan dia cakap dadah. Saya kata dia lepas ni lah, hang nak pergi Mekah boleh, hang kena hantar dia pergi IPG.
Dia mengaji universiti pengajian tinggi. Buat PhD. Boleh tak? Orang boleh pergi. Dia gelak. Macam mana buat lah. Anak am sekarang ni doktor lah. Dia cucuk belakang rumah. Doktor lah. Saja saya buat lah. Anak am doktor lah. Tak cukup hantar pergi dia 2 tahun. IP tu nama dia Ustaz Sarati nama dia. Okey, nama IP tu Ustaz Institut Pengajian Tinggi Ustaz Sarati. Hampir hantar situ 2 tahun hampir buka selamat. Betul lah. Hantar Ustaz Sarati kan. Ustaz Sarati 2 tahun duduk Ustaz Sarati. Ayah dia lapang kan. Dia kerja haji. Itu antara sikit perkara saya bagi contoh lah. Kalau ada gangguan-gangguan apa kita kena pastikan gangguan semua dah selamat baru boleh buka. Ada orang tak nikah, tok dia nak nikah. Bukan dia nak nikah, tok dia nikah. Tok dia menikah kali yang kelima. Kali kelima. Dia tak ada siapa, dia cucu dia seorang, anak-anak semua dah mati dah. Bapak-bapak dah mati dah. Tinggal dia seorang cucu. Nampak tak? Duduk dengan Tok Wan, jaga Tok Wan. Tok Wan nak nikah, dia kena keluar. Dia kena jadi saksi, dia kena jadi wali tau, Tok Wan dah. Jadi dia kata, saya tak boleh nikah, kan? Saya Tok Wan dia nak nikah. Saya lagu dia perli je lah, kan? Tok Wan, kita betul Tok Wan saya nikah kali kelima. Nampak tak? Umur dia 68, nak nikah seorang lagi. Kali yang kelima, isteri yang mula mati, isteri yang kedua mati, isteri yang ketiga lari. Nampak tak? Isteri yang keempat cerai. Nampak tak? Ini isteri yang kelima baru nak nikah. Nampak tak? Jadi dia nak terlola lah, nak buat kenduri apa semua, nak bawa dia kat nikah. Dia akan kerja lah. Tak boleh nikah. Okey, excuse kan? Ini boleh lah. Sebab tu masuk dalam syarat ni, syarat yang keempat lah. Banyaklah tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin ada perkara yang kita terpaksa kena selesaikan di sini, maka kita diberikan kelonggaran lah. Tapi kelonggaran ni kena padat dan betul. Kalau tidak, kita yang dibakar terus kita punya pendaftaran. Lani, konsep Lani konsep Lani, kalau tidak ada alasan yang kukuh, maka dia akan bakar terus dan kita tak ada peluang lebih buka. Serik sikit Lani, bahayanya. Baik. Yang kelima, mempunyai masa yang cukup buat mengerjakan haji lah. Kita dalam 40 hari cukup lah. 40 hari kerja haji ni sebenarnya 10 hari 10 hari cukup lah. 10 hari kan. Tapi orang perempuan tak boleh lah. Mereka datang haid 15 hari dah. Kat situ je 15 hari. Tidak. Maka itu elok lah tabung haji bagi kita. Paling-paling kurang 25 hari. Paling kurang kita ada masa 25 hari untuk berhaji. Boleh Boleh. 25 hari Mas bagi kepada staf dia 25 hari. Dia ambil kira tempoh 25 hari itu cukup untuk nak cover semua persoalan dalam haji. Jadi kita kena cukup masa dan dan seterusnya 8 yang ni mustahab. Yang keenam ni kita kena ada cukup masa untuk sedia mematuhi peraturan dan undang-undang negara Saudi Arabia, kedua tanah haram beradab negara ini. Kena patuh undang-undang dia. Undang-undang dia kita kena patuh undang-undang. Sana rokok tak isap. Di Mekah tak boleh isap rokok, mana pun tak boleh. Orang isap rokok sana lebih isap dadah. Dalam sorok-sorok, nyorok-nyorok isap. Sahab open tak boleh. Kalau berjalan tak boleh. Dulu guard pun boleh isap rokok. Guard berjaga masjid tu. Berjaga masjid di luar. Isap rokok. Kalau tak boleh. Rokok tak boleh langsung. Tak boleh jual, tak boleh isap. Dalam seluruh Mekah sekarang. Dulu 500 meter daripada Masjidil Haram. 500 meter daripada Masjidil Haram saya tak boleh isap. Dalam lingkungan 500 meter Masjidil Haram tak boleh isap rokok. Luar tu boleh. Di semua tempat tak boleh. Tak boleh langsung maknanya kita kena jaga peraturan dia. Dan lagi kita nak pergi sana tak boleh bawa lah benda-benda politik buku-buku politik, CD mobil track kalau ada unsur politik tak boleh pakai rencana negara, tak boleh tak boleh
dia kena plain. Semua kena plain. Kita tak boleh bawa mana-mana gambar politician, ya, bawa gambar Perdana Menteri ke tak boleh. Tengok dalam beg kita ada gambar Anwar Ibrahim, tak boleh. Oh, kacau tak boleh, tidak dibenarkan. Itu antaranya, ya. Maka tak dapat tidak. Tapi ada seorang hamba Allah ni, tak tahu lah ni tidak ada lagi tidak. Dia ni pelik sikit orang kita. Dia ni memang satu skru jatuh. Dia ni pun nampak satu nut jatuh. Pelik sikit lah dia ni kan. Dia pergi beli baju jaket dia beli di Bekah, dia bubuh semua gambar. Atas tu dia bubuh gambar Raja Saudi. Dia bubuh gambar Raja Saudi, Prince Abdullah. Dia ada gambar atas, gambar bendera Saudi, nampak tak? Ya, bawah tu bubuh bendera Malaysia. Kemudian dia bubuh ni lambang-lambang lain boleh bubuh. Lambang Saudi boleh bubuh, ya. La ilallah, pedang apa semua dia bubuh. Hebat. Yang tu pelik juga, dia pergi mana lepas? Mana dia pergi semua lepas? Polis tak kacau dia. Dia tengok ada gambar Saudi, gambar Raja Saudi. Atas jaket tempat tak boleh masuk, dia boleh masuk. Tidak dia kata, saya beri Ustaz, di mana dia tak kacau saya. Dia tengok gambar Raja Saudi, dia tak kacau saya. Tapi itu dia punya idea lah. Saja nak jadi terlepas dia punya bab lah. Kita jangan ikut lah. Tak boleh lah kita lah. Kita tak boleh ikut cara tu lah. Ini masalah tadi baik. Bukan? Jadi dia kata dalam kita nak bawa apa-apa maklumat politik apa tak boleh lah. Kita kena jaga betul Saudi dia. Gambar boleh. Gambar kita boleh ambil di mana pun ada. Dulu tak boleh. Sekarang kita boleh ambil gambar. Sebab telefon semua ada gambar. Dalam telefon ada kamera. Mana nak kawal tak gitu kan. Dia pergi cakap gambar polis tak boleh. Polis Mekah, polis yang bukan di dalam, polis luar pakai uniform. Ya. Dia nak gambar polis tu, ni pun cerita perempuan, orang kita lah, perempuan kita muslimah. Perempuan pula muda kan, pergi duduk tepi polis tu. Perempuan muda pergi duduk tepi polis 3 orang, dia pergi duduk tepi polis tu, dia suruh kawan dia ambil gambar. Polis pun dah berlakon, dia tak tangkap lah nampak lah. Pasal ada perempuan, dia tengok. Polis sana, kacau lah. Itu masa tu boleh ambil gambar. Kalau di luar kawasan 500 meter daripada masjid. Tapi dalam kawasan masjid tak boleh. Lah ni dalam masjid. Polis dalam masjid dia ambil gambar. Boleh ya. Tak ada masalah. Gambar boleh ambil di mana pun. Tidak ada larangan sekarang baik. Dan yang ke-6, yang ke-7, anda termasuk dalam kota. Ini persoalan. Anda termasuk dalam kota. Ini paling penting sekali lah. Yang ni tak ada akhiran lah. Besok kita masuk kubur. Muka nanti tanya siapa tu Mekah. Katakan muka nanti saya tak dapat kota. Boleh lah. Memang betul. Memang betul lah. Ini bukan saya berlawak ni. Tak betul. Ini bab agama ni yang boleh berlawak Kota ni adalah sebahagian daripada syariat. Dia masuk dalam hukum fiqah. Dalam hukum fiqah ada masuk, kita kena taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemerintah dia. Ini pemerintah punya. Ini pemerintah punya lah ya. Taat kepada Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada umri pemerintah kamu. Pemerintah kamu buat syarat. Ya, tahun 1992 OIC bersidang, diambil keputusan tiap-tiap negara hanya dibenarkan 1% kota haji. Ikut population negara itu just 1% saja dibenarkan bagi satu negara untuk mengerjakan haji. Itu syarat dia lah. Maka kita pun 1% lah. Kita 33 juta. Jadi sekarang 1%, 33 ribu lah. Nampak ya? Nak bagi lebih tak lebih, itu ihsan Raja punya. Itu kuasa Raja. Tak masuk dalam menteri Kementerian Haji. Jadi kalau Raja nak tambah Malaysia lagi 30 ribu, lagi 60 ribu, itu Raja punya. Nampak tak? Jadi kita kena baik pada Raja lah. Tapi saya payah sikit lah. Sekarang ni yang perintah Saudi itu Perdana Menteri. Muhammad Salman. Muhammad Salman tu anak raja, tapi dia perintah negara sekarang. Perdana Menteri. Julung kali pertama baru ada jawatan Perdana Menteri. Dulu tak ada jawatan Perdana Menteri. Muhammad Salman lantik diri dia jadi Perdana Menteri.
Nampak tak? Nak jadi raja tak boleh, pak dia lagi. Pak dia masih ada lagi. Ya? Raja Salman masih hidup lagi. Maka raja masih ada. Maka tu tak boleh jadi raja. Jadi dia nak ambil kuasa raja juga. Dia nanti diri dia Perdana Menteri. Nampak tak? Jadi raja tak buat apa, dia lah perintah sekarang. Dia Perdana Menteri ini, dia hanya mirip pilihan kepada negara-negara yang berdekatan dengan mereka punya pentadbiran, lebih kepada ekonomi antaranya baik dengan mereka bawah kuasa pemerintah. Jadi kita kena patuh kepada pemerintahan kita sendiri, kerajaan kita sendiri yang telah menentukan, kerana kota ini dihadkan untuk keselamatan. Pasal apa ramai tak boleh masuk Saudi? Pasal apa dia kena had kota? Sebab masalahnya bukan nak tampung. Mekah boleh tampung. Boleh tampung sampai 10 juta jemaah. Mekah mampu boleh tampung sampai 10 juta jemaah. Mina, Nabi kata macam rahim orang perempuan. Mina. Ya. Semua jemaah akan bagi Mina kan 4 hari 10, 11, 12, 13. Betul tak? Ya. Kalau ada jemaah haji 6 juta akan pergi ke Mina. Mina kecil. Tapi Nabi kata apa? Mina macam rahim orang perempuan. Dia boleh kembang. Nampak ya? Mina, Nabi kata seolah-olah rahim orang perempuan. Nampak? Dia boleh tampung jemaah banyak mana pun. Nampak tak? Ya? Dia akan buka. Itulah Mina. Dia nanti berlimpah sampai Masjid Arab. Limpah sampai Wadi Muhasir. Limpah sampai Muzdalifah. Sebab tu ada kemah. Sampai Muzdalifah ada kemah Mina. Nampak tak? Itu antara yang dimaksud dengan hadis Nabi. Mina seperti rahim orang perempuan. Dia boleh kembang. Ya? Arafah juga boleh isi. 7-8 juta manusia boleh isi di Arafah. Boleh isi. Tak ada masalah. Ya? Memang itu pun berlaku setiap tahun. Yang tak boleh tampung, airport. Airport tak boleh tampung. Sebab tak? Yang kita dihadkan kota ni, muslimin-muslimat, pasal airport. Airport dia tak boleh tampung. Nampak tak? Kapal terbang naik turun. Sekali kalau turun kapal terbang, sampai 11 biji kapal terbang turun sekali. Nak turun untuk hantar jemaah haji. Airport dia kena. Lagi di airport tu telah dibesarkan kali ketiga. Matar Haj dia panggil. Matar Haj maknanya lapangan terbang haji. Ya. Cantik kan dia buat, kita tengok cukup cantik. Sudah 3 kali pembesaran tau. Masih tak boleh tampung. Masih tak boleh tampung. Ada 1 tahun saya bertugas di satu menteri luar negeri kita sekarang ni, apa nama menteri dulu ni, Menteri Besar Perak, ya. Apa nama dia? Lupa lah. Sekarang dia menteri luar. Ya. Masa tu dia nak pergi haji, kebetulan saya di Mekah, di pejabat tabung haji masa tu. Dapat maklumat kapal terbang yang nak bawa menteri ini terpaksa kena tangguh. Tak boleh terbang lagi. Sebab airport di Saudi padat. Nampak tak? Ni kapal terbang tu tak boleh turun. Tak boleh. Dia kena tangguh dulu di lapangan terbang KLA. Ya, 4 biji kapal terbang bawa jemaah haji terpaksa tangguh tunggu di airport KLA. Ya, sebab airport Matar Haj di Saudi penuh. Nampak, nak tunggu kalau pemain ni keluar dulu baru dia masuk. 1 hari tangguh. Ya, Nazri kan nama dia menteri tu. Menteri Perak dulu dia. Macam mamak sikit. Dia menteri luar sekarang, ya. Dia sekarang ni dulu dia haji lah. Tahun tu dia ada 3 orang. Seorang menteri, 2 orang kementerian. 3 ni terpaksa kena tunggu hampir 1 hari di KLA. Sebab kapal dia tak boleh naik lagi. Tak boleh take off. Di Saudi padat. Inilah. Jadi maknanya kalau lapangan terbang tu besar, boleh tampung sampai 1 hari 100 biji, 100 hari 300 biji kapal terbang turun, baru kita punya kota akan naik. Nampak tak? Bukan Saudi tak boleh kota. Pasal itulah dihadkan kota. Faham tuan-tuan? Boleh tak? Sama lah kita nak pipak kereta. Macam kita pipak kereta lah. Di mana-mana hypermarket kita nak park kereta, dia bubuh dah full, tak boleh masuk. Macam mana lah? Tak boleh shopping lah. Macam tu lah maksud dia kan.
Pembeli tak ada masalah, semua pembeli boleh mari. Semua orang boleh mari supermarket. Welcome to supermarket untuk beli barang. Tapi jamaah tak boleh masuk. Pasal apa? Kereta tak ada tempat nampak. Nampak tak? Faham kan? Macam tu lah lebih kurang dia Yang dikatakan haji ni kenapa kena kota? Kerana lapangan terbang dia tak dapat menampung kapal terbang naik turun ni begitu banyak musim haji. Ya Allah, itu di antara lapangan terbang yang paling sibuk di dunia, Matar Hajj, lapangan terbang haji. Tidak okey, itu di antaranya lah. Baik. Jadi maka itu kota ada penting, tuan-tuan nak masuk kota. Tak ada jalan nak masuk kota, nak pergi cabang mana pun kena masuk kota dulu. Macam itulah ada orang berhajat nak pergi dengan saya. Saya masih ada lagi syarikat saya Lintas Travel Services, masih ada lagi. Tapi kita nak tunggu jamaah yang ada kota. Jamaah yang saya nak terima masuk sudah masuk kota, baru kita boleh bawa. Pakej mana pun tak boleh bawa kita, melainkan kita sudah masuk kota. Tuan-tuan terpilih masuk kota, boleh pilih pakej mana. Tahun ni kita ada 35 syarikat yang berdaftar bawa tabung haji, yang akan boleh bawa jamaah. Kita panggil pakej tabung haji, konsortium tabung haji. Tahun ni ada 35 syarikat syarikat saya masih lagi berdaftar, kita tak batal lagi. Walaupun kita tak berfungsi sebelum ni, 2 tahun kita berfungsi. Tahun ni kita sedang nak berfungsi lah, tapi kita harapkan sekurang-kurang kita dapat 100 jemaah yang sudah masuk kota. Jadi tuan-tuan kalau dah masuk kota, boleh datang ke saya lah. Kalau nak pergi haji lah. Tapi kos dia tinggi sikit. Kos dia 72,000. Okey, kos dia 72,000. Itu saya dia beritahu lah, oleh pihak pakej boleh 72,000, insyaAllah 40 hari lah, 40 kata. Tapi dengan syarat dia sudah masuk kota. Masuk kota dia panggil jemaah P1. P1 tu dah boleh masuk mana-mana syarikat. Boleh. Baik. Habis. Kemudian ke-8, bakal haji wanita ditemani oleh mahram. Yang ni tiap-tiap tahun dia ada peraturan dia bertukar. Tak dapat tidak. Kalau orang umur sekarang ni, kalau umur 60 dia kena ada seorang escort. Siapa yang umur 60 nak pergi ke Mekah sekarang ni, dia kena ada seorang escort dia. Seorang boleh teman dia, baru lebih dia seorang tak boleh. Siapa yang umur 60 tapi dia kena ada satu orang teman dia. Minta lah siapa-siapa yang lain tapi dah daftar dengan tabung haji, ini tak, saya nak teman orang ni lah. Boleh bawa lah. 60 dulu dia had 70 dah tak boleh, kena 60. Dia ambil umur pencen 60. Umur 60, siapa yang umur 60 nak pergi, kalau dah dapat kota, dia kena ada seorang pengampil. Dia tak bagi pergi seorang. Itulah itu dalam dasar orang perempuan lah khususan. Laki-laki 70 dia kena ada teman. Siapa-siapa yang daftar pergi buat tabung haji, saya nak daftar, minta nak pergi Mekah tahun ni, saya nak teman sahabat saya ni sekian-sekian orang umur 70 lebih. InsyaAllah itu di antaranya tuan-tuan yang ni kena pergi sembang tabung haji bab ni. Okey. Sebab dia banyak perubahan, saya tak tahu, saya tak ikut dia punya perkembangan. Jadi tuan-tuan boleh tanya Tauhid dan tabung haji lah keadaan ni. Baik. Ini yang kata-kata ini syarat-syarat untuk tuan-tuan mengerjakan haji lah. Jadi secara tak langsung, satu lagi yang kita tak masuk di sini. Paling penting, saya tak masuk di sini. Sebab itu masuk dalam bab ilmu. Orang Nabi Mekah ni bekerja haji, dia kena ada ilmu tentang ibadah haji. Dia kena kuasai ilmu haji. Itulah tuan-tuan bagi khusus sekarang ni. Yang saya buat khusus ni pasal nak bagi tuan-tuan ada ilmu ni lah. Syarat yang ke-9 dia tak masuk dalam ni. Syarat yang ke-9, jemaah haji mestilah ada ilmu tentang haji. Sudah faham bab ilmu haji, rukun, syarat dia, tawaf, sa'i, ukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina,
melontar jamarat, bukan ya? Apa yang haram yang tidak boleh lakukan dalam ketika ihram, apakah yang diartikan dengan tahlul, apa dia jenis-jenis dam, ini al-haji. Ilmu ni tuan-tuan kena tahu. InsyaAllah dalam kursus ni kita akan dedahkanlah seluas-luasnya kepada tuan-tuan perempuan, dan tuan-tuan perempuan ambil bahagian. Jangan segan, jangan silu, tanya apa-apa yang tuan-tuan muskil, ambil faham betul-betul. Ini antara konsep kursus yang saya bawa lah. Berbeza dengan tabung haji. Tabung haji punya lain, tabung haji punya kursus lain sikit lah. Dia tak tahu kata macam mana ya. Satu, penceramah dia banyak, penceramah banyak tak sama dia jadi bubuk sikit lah macam ni. Saya seorang, saya handle daripada mula sampai habis. Mana saya tahu apa ada peringkat nak bagi ya. Tuan-tuan boleh ikuti dengan jelas. InsyaAllah lah ya. Bukanlah yang terbaik, tapi saya rasa itu kaedah saya sendiri. Saya susun ni untuk kemudahan tuan-tuan menimba ilmu. Jadi tuan-tuan dapat ilmu haji ni, dapat bekerja haji dengan puas, dengan sempurna, insyaAllah ya. Itu dia. Baik, habislah ini kita ambil sebagai langsung. Kemudian habis syarat wajib haji, kita masuk pula. Kita dah kenal dulu ada 3 jenis haji ya. Betul tuan-tuan? 3 jenis haji kan? Ini kita ulang balik sekali lagi sebab tuan-tuan nampak lebih jelas ya. Haji ini dia ada 3 cara lah. Ada minggu sudah yang tak mari, hari ini baru mari kan? Ada kan? Ya, ramai kan? Okey. Kita dedah balik hari ini. Haji ada 3 macam, 3 cara. Ada 3 cara yang tuan-tuan boleh buat lah. Ya. 3 cara ya. 3 ni tuan-tuan kita akan sebut dalam bahasa Arab. Kita tak sebut dalam bahasa Melayu pun. Kita kena hafal dalam bahasa Arab ya. 3 jenis haji. Jadi haji ada 3 cara, 3 jenis. Tuan-tuan boleh pilih satu. Yang mana yang tuan-tuan faham, tuan-tuan mudah bagi tuan-tuan buat. Ada 3 cara. Ini yang Nabi ajak, Nabi bawa ni. Peraturan ni daripada Rasulullah. Nama pun Rasulullah bagi nama. Dia pertama dia panggil haji ifrad. Haji ifrad ya, kedua haji tamattu', ketiga haji qiran. Tuan-tuan kena sebut dalam bahasa Arab. Ifrad, tamattu', qiran. Ada orang nak buat ifrad, cara ifrad. Ada orang nak buat cara tamattu'. Ada orang nak buat cara qiran. Boleh pilih. Ya, boleh. Kita tak masuk dalam ni ya. Tak. Okey. Dah keluar. Okey. Saya nampak betul lah ya. Plasma. Tuan-tuan boleh nampak kan plasma Okey. Jadi ada 3 ya. Mana yang mudah tapi kita belajar 3 lah. Kita ambil tahu 3 cara. Bila nak pergi besok ni baru kita akan putus nak pilih yang mana Sekarang tuan-tuan tak boleh pilih lagi. Sebab kita tak tahu tarikh bila nak pergi, keadaan kesihatan kita kena ambil kira, kelapangan kita kena ambil kira ya. Tempoh hari berapa lama kita ada di Mekah kena ambil kira. Baru kita boleh pilih 3 ni. Lah kita tak tahu lagi semua tu Bila nak pergi tak tahu lagi. Boleh pergi ke tidak? Berapa hari kita ada lapang? Ya, tidaklah. Itu kita kena ambil kira. Maka tu yang ni kita ambil faham dulu. Jenis cara mengerjakan haji mengikut cara 3 ni. Ini pertama cara ifrad, kedua cara tamattu', ketiga cara qiran. Sebut tu kok mandam tak apalah, asal bunyi serupa tu dah ya. Orang Jawa haji tamattu' dia kata haji tomato. Nampaklah. Tu haji tomato. Ya. Buat apa buat? Haji apa buat? Tomato. Tu dia tomato. Saya duduk menengok je lah. Pasal dia ni hari pergi lontang, hari pertama lontang dia ada, hari kedua dia hilang. Hari kedua dia pergi lontang, dia tak balik, hilang. Nampaklah. Rupanya jumpa hari 14 dia duduk dekat jamrah juga, habis berdebu semua. Dengan ihram dia semua habis. Dia masa tak pakai ihram, dia pakai seluar pakaian biasa. Sebab dia dah tahlul pertama buatlah. Cuma dia lontak 3 jamrah pada hari 12, hari 11, 12, 13. Yang kita jumpa dia pada hari 14.
Hari 13, 12 tak ada hilang. Jadi van Saudi mana agak bawa dia mari tabung haji. Dia tengok bukan Melayu, dia buat tabung haji Jawa kan. Ya, memang betul lah pun dia jemaah haji Malaysia, orang Johor. Orang Johor ni banyak Jawa kan ya. Dia dulu dia bagi mandi, kita bagi dia mandi apa semua, dia tali baju. Saya tanya dia lah, awak buat haji apa? Haji tomato. Saya duduk penuh je lah. Saya tak pernah dengar haji tomato lah. Rupanya tamato. Itu dia lah. Dia nak kata tamato, dia kata tomato. Itu dia. Dia biarkan dia. Asalkan disebut dalam bahasa Arab, itu kita kena sebut dalam bahasa Arab juga. Ifrad. Arab kata fardun. Tunggal. Kalau tukar Melayu jadi haji apa? Haji tunggal. Pelik sikit no? Kak Long nak buat haji apa? Kak Long buat haji tunggal. Ada haji tunggal tak? Yang satu Pinang tunggal dah no? Tu no? Haji pun ada tunggal. Rupanya haji ifrad. Tu betul kan? Dia loan haji, orang putih kata loan haji, bukan loan raja, loan haji. Boleh? Semata-mata haji je, tak ada kerja lain, tu panggil loan haji. Macam loan raja, ada cowboy kan loan raja dia seorang-seorang dia gerak semua. Jadi haji ifrad ni haji tunggal, semata-mata haji, buat haji saja, lain tak buat. Itu kita panggil haji ifrad. Nampak tak? Dah habis dia buat haji semua, barulah dia teringat buat sekali umrah sebelum nak balik Malaysia. Itu kita panggil haji ifrad. Baik, sekarang kita kupas kita kupas balik, kita ambil faham ya. Nak berhenti ke? Okey, kita berhenti dulu ya. Berehat sekejap, 15 minit silakan. Pihak masjid dengan begitu murah hati ya. Terima kasih Tuan Pengerusi ya. Alhamdulillah telah menyediakan sedikit minuman ringan kita. Silakan jemaah